Ada orang marah lah. Ada Tan Sri Ayub kan. Tak dipilih sebagai ketua polis negara. Memanglah. Kalau orang yang betul-betul jujur, telus, tak boleh. Orang yang tak ada teluk saja, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim pilih. Saya rasa yang ketua polis negara sekarang pun, kalau korang nak komplain, lantak korang lah. Ketua polis negara sekarang pun, nampak pun kita ada gaya. Kita dah nampak dah dia ni memang boleh lah. Kaki ampu. Again. Anwar Ibrahim lah. Anwar Ibrahim ni senang saja. Dia ni sebenarnya bodoh sombong. Tahu? Bodoh sombong. Dia ni bukannya cerdik. Duduk dalam kat penjara berapa lama. Apa pun tak haram, apa pun tak tahu. Sekarang anak dia jadi presiden apa? Timbalan presiden. Satu lagi yang apa orang cakap bengong tu, timbalan Perdana Menteri dengan 47 kes dilepaskan macam tu. Dek Anwar Ibrahim, kau cakap kau encourage orang muda hapuskan rasuah, bantah rasuah, tapi kau sendiri simpan kau punya kaki-kaki ampu, kaki-kaki penjilat jadi ahli-ahli parlimen, termasuk timbalan Perdana Menteri. Apa bengong punya Perdana Menteri. Ni Anwar Ibrahim, kalau you berani, saya cakap, you tak payah block. Mengapa you nak block, permanently ban saya punya account? Saya tak kisah pun 100,000 saya punya follower hilang pun tak kisah. Janji apa yang saya cakap, rakyat tahu, berani kerana benar. Bukan macam engkau. Takut sebab engkau ni pengecut. Malulah Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang cukup memalukan Malaysia. Kau nak tangkap saya, kau berani, kau datang tangkap lah. Kau jangan buat main belakang macam apa yang kau buat dulu. Ini memang kerajaan main belakang lah.